korang. Welcome to Indira Gandhi International Airport. 4 perkara yang korang kena jangkakan bila korang landing dekat India. Jangan jadi macam Pink tau, over expectation. Kita punya flight pukul 6.50 macam tu. Kita akan ke New Delhi. Pink pergi transit 16 jam. Hari ni hari pertama kita akan jalan-jalan New Delhi dulu. So kita orang nak tengok dekat New Delhi punya tempat macam mana. Pertama, korang kena jangkakan cuaca yang panas dan kering. Sebabkan suhu yang terlalu panas, korang tak rasa pun 16 jam tu macam nak gunakan untuk berjalan. Kedua, jalan dia jam pekat bang. Rasa yang ni semua orang walaupun dah tahu korang mesti nak try juga. Tapi korang jangan underestimate. 7km boleh jadi 1 jam. Dan yang ni 5km setengah jam. Masa tak banyak, korang jangan cari naas. Yang ketiga, terfikir-fikir nak check in hotel ataupun simpan luggage dekat airport. Dekat airport memang ada tempat simpan luggage. Harga bergantung berapa pieces bag korang dan berapa lama korang akan tinggalkan. Kalau korang transit lebih daripada 8 jam, lebih baik korang check in hotel, boleh rehat, boleh simpan bag dan confirm selamat, and harga hotel pun tak mahal. Paling penting dapat rehat, dapat berak dan tak koyak untuk flight esok. Yang keempat, yang ni yang paling penting dan paling sedih. Jangan sesekali hilangkan bag korang. Nak dapatkan balik korang punya bag yang hilang, punyalah susah. Last dia kata bag tu dah dibuang. So tak payah cakap banyak, Day One punya video dah keluar dekat YouTube. Boleh tengok sekarang.